Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ni saya nak buat sikit review tentang robot, right? BNB Layer 2 trading bot. So, saya cuba untuk siapkan dulu. Pair ke apa kita akan cerita kemudian, right? So, sekarang ni saya menggunakan teknik menggunakan robot daripada Pentium, right? So, itu adalah yang dia punya nama dia, right? Python. Lepas tu kita type apps.py, right? So dia akan masukkan dalam kita punya sistem UR kita, right? So ni semua telah saya programkan, yang mana dia akan jadi macam ni lah. Contoh. So ni nanti kita akan masuk kepada live trade, yang mana kita hanya perlu letak amount contohnya, dan kita letak leverage 5, right? Dan ini kita nak buat buy atau sell, right? Buy atau sell. So nanti sistem akan cari yang bersesuaian dengan pair. Itu yang kita tengah buat dah dengan konsep contoh. So dia ada KDJ sahaja, KDJ MACD sahaja, atau KDJ MACD. So KDJ MACD ni dia lebih tepat, dia akan ikut macam contoh video yang saya telah terangkan, macam mana kita cari 10% dalam layer 2 BNB. So kalau kita tak letak apa-apa, kita letak mode auto. So mode auto ni nanti dia akan auto trade kan kita punya dia panggil sebagai layer 2 kita lah. So dia akan auto trade, right? So ni adalah antara bot yang pertama yang saya tengah siapkan. Ni menggunakan sistem ni saya suka kerana dia akan detect, dia akan detect auto trade. Nampak? Sistem dia akan detect dia sedang auto trade. Okay, kalau kita ni adalah auto trade, dia akan cari lah. Dia akan cari sendiri sampai dia jumpa. So ada dua cara. Satu cara menggunakan server sendiri, dan satu cara lagi kalau kita dah ada semua sistem tu, kita just pakai kita punya PC saja. Kita on. Kalau kita tengah bekerja ke, kita tengah ada kerja luar ke, kita biarkan dia untuk tunggu pair tersebut, right, yang ada berkaitan dengan KDJ dan MACD, right? So KDJ dan MACD ni dia adalah satu indikator yang saya gabungkan, dan ada satu lagi dia akan masuk dalam Ichimoku. Saya belum fahamkan detail lah, tapi dia punya close, dia punya bot close akan berpandukan kepada Ichimoku. Dia masuk saja berpandukan kepada KDJ dan MACD. Alright. So ni adalah auto trade. Dia akan auto trade ni. Alright. So dia akan cari nilai ni sampai dia jumpa. Okay, kalau kita menggunakan konsep semi auto, kita tengok setup dah betul, signal dah betul, kita pakai leverage 5. Right. Yang ini auto, dia akan pergi kepada dia panggil sebagai, kalau kita nak buat satu lagi variable, kita akan buat satu lagi variable, sama ada nak masuk spot ataupun nak masuk dalam futures, right? So ni dia tekan buy, dia akan buy menggunakan based on 50 kali dengan 5 kali leverage. Yang ni dia masuk futures, right? So menggunakan KDK indicator ni, right, KDJ indicator. So dalam sistem, right, dia akan tunggu. Dia akan tunggu mana price yang dia tengok KDJ dan MACD tu lebih dekat, dia akan masuk berpandukan price harga ni. So yang ni dia akan tunggu, right? So ni konsep yang kita nak sharing lah.
Ada banyak jenis robot lah dekat dalam pasaran. Ini yang saya tengah scriptingkan menggunakan KDJ indicator, berpandukan kepada dua ni. Alright, so kita cancel sekejap. Alright, so ada satu lagi apps kita kena develop. Kita panggil dia sebagai multi .pivot. Okay. So multi.py ni kita akan cuba untuk dia buat multi time frame. So bot ni akan pilih apa pair yang dia nak. Contohnya kita nak pilih BNB. Sebab kita tengok price bila 500 BNB, dia akan cuba untuk swing cari 600. 500 dia akan swing cari 600. Selalunya dia macam tu. So kita pilih bot tu. Contohnya, right, bila bot ini kita buy, right, dia akan ada nanti list buy masuk. Ni sekarang dia ada bagi tahu 5 minit dia buy BTC, buy BTC. Right, nampak? Dia cuba untuk buy dalam masa time frame KDJ 5 minit. Ni KDJ 5 minit. So kita akan tambah yang bahagian sini. Dia akan ada time frame, multi time frame. Kita nak masuk time frame tu pada bila? Pada time frame 15. Ni dia ada sikit kena update lah. Right, ada saya pakai menggunakan ChatGPT saja. So saya dah buat skrip ni. Alright, saya dah buat skrip ni dan dibagi tahu step-step semua macam mana kita nak siapkan. Right, so sekarang kita tengah menggunakan Ichimoku KDJ. Ada rahsia yang kita dah setting skrip dia. Right, daripada sini kita akan ambil file. Kita betulkan sikit file lah. So dalam kita nak buat ni, dia ada bagi tahu lah mana nak kita nak convertkan jadi sebagai BPS. Nak menggunakan laptop boleh, nak menggunakan server pun boleh. Alright, so dalam sistem ni kita boleh edit. Dia ada cara-cara skip-skip dia. Mungkin anda tak pandai nak menggunakan skip-skip ni, jadi saya cuba untuk siapkan. Right, siapkan. Tak payah, anda tak perlu tengok-tengok ni semua. User apa semua ni tak perlu. Anda tak perlu menyusahkan diri anda untuk anda faham untuk benda ni. Kita dah mempermudahkan, kita dah executionkan dia supaya anda boleh guna lah. Contoh macam ni, dia bagi detail execute trade, right, open Bing ad suite. Ni lah antara yang kita nak tengok live trading, macam mana kita nak panggil BPI, API. Jadi anda akan panggil API dalam sistem ni. Anda akan panggil API anda. Juga mungkin dekat sini kita akan buat API code. Alright, API code ini untuk anda masukkan kod. Nanti akan ada mungkin sini masuk API code. Belah mana saya tak sure lagi. Dan dia ada profit and loss apa semua, dia ada beritahu kat sini lah. Alright, so ni salah satu yang dah siap. Ada lagi satu yang tengah nak diprogramkan lagi. Sebagai contoh, right, kita nak ada ilmu dalam benda ni supaya kita tak kena tipu lagi. Right, so sebagai contoh Bing X.py. Yang ni belum siap saya rasa yang ni. Right, so dia tengah under coding lagi. Right, nanti kita akan siapkan dia punya skrip ni. Dia belum dilancarkan lagi kat sini. Right, dia tengah under script. So semua ni anda tak perlu buat. Semua ni kita buatkan. Anda kena tahu macam mana nak ada satu bot yang boleh bantu kita cari kat mana layer KDJ dan layer MACD. Dia boleh masukkan position tu dalam keadaan kita tengah tidur, dalam keadaan kita tak buat apa-apa. Kita tak buat apa-apa lagi lah. Dia bagi nampak
high ni BTC lah, dia bagi high low dia berapa, so volume dia berapa. Mungkin tu right. So saya selalu tengah fokus di sinilah, apps dot. Okay, so yang sini dia memang dah boleh dilancarkan. Okay, so ni dia akan lancarkan supaya dia boleh leverage order kita, masuk order kita melalui chart. Daripada bawah ni, chart di bawah ni dia akan bagi tahu. Macam ni contohnya, Binance Coin, right? Kita dah masuk je, kita dah auto trade ni, dia akan carikan untuk kita. Kalau kita tengok kat sini, dia akan carikan auto trade on. So dia tunggu, right? Dia tengah dalam on position. Setiap berapa second dia akan keluar benda tu. Dan bila dia ada order, order masuk daripada live trade, so secara tak langsung order tu akan ambil lah. So hari ni saya akan buat dia cuba testnet dengan beberapa, contohnya testnet script ni di BingX, mungkin testnet script ni di MetaMask untuk kita membeli koin-koin tersembunyi dalam Solana Pentium, right? So kita tengah buat so saya percaya dengan setup ni, right? Video saya dah bagikan ke anda. So kita nak ada satu group community yang dia tahu nak cari duit, dia tahu nak bina peluang untuk generate duit, dan dia tahu macam mana nak gunakan skrip-skrip macam ni untuk membeli koin-koin tersembunyi dan koin-koin yang memang dah ada dalam, contohnya exchanger. Macam saya menggunakan yang baru, BingX. So ni saja yang saya cuba untuk sampaikan. Nanti kita akan go through balik, alright. Sebagai contoh, nanti sekejap lagi kita akan info lagi. Kita pause dulu.